Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Berhormat Datuk Syed Omar bin Syed Abdullah Shahabuddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Baling Barat, dilantik sebagai Menteri Besar Kedah dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Dewan Majlis Tertinggi State Secretariat Al-Usta Kedah. Pelantikan beliau mencipta sejarah kerana merupakan pelantikan Menteri Besar pertama di Persekutuan Tanah Melayu yang dilaksanakan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Yang Berhormat Datuk Syed Omar dilantik ke jawatan ini bagi menggantikan Tengku Ismail bin Tengku Yahya selepas beliau berjaya menewaskan calon PAS pada pilihan raya negeri Kedah.